So ini adalah skop ICT di UiTM PJ, lebih kurang juga dengan segamat sebenarnya. Kita bukan saja tentang internet lah, bukan pasal internet dan server saja. Kita ada juga berkaitan dengan sistem aplikasi. Kita ada juga pembangunan sistem dalaman. Cuma kita tak buat dalam skala yang besar lah. Kita tidak ada manpower ataupun source untuk membuat sistem dalaman yang berskala besar. So setakat yang kita ada seperti yang semua maklum lah, kita ada ESPL, OSOM, e-Tempah, e-Zakat dan ada beberapa lagi yang mungkin akan dibangunkan oleh pembangun sistem yang lain lah, bukan Puan Nurul Azida. Kita juga ada keselamatan ICT. Keselamatan ICT ni apa? Yang utama dia antivirus lah. Antivirus yang perlu diinstal pada setiap komputer sewaan atau apa sahaja peralatan yang attach dengan rangkaian UiTM. Okay, contoh kita ada komputer sendiri, kita nak pakai internet dalam kampus, dalam UiTM, pastikan kita punya komputer tu ada peranti keselamatan lah, ada antivirus dan sebagainya. Okay, seterusnya kita juga ada berkenaan dengan pengurusan peralatan ICT. Apa dia? Pengurusan peralatan ICT ni adalah berkaitan dengan pinjaman lah kebiasaannya. Pinjaman laptop, okay, pinjaman webcam, dan juga kita ada pointer lah, tapi itu biasanya program-program besar yang akan pakai pointer. Kebiasaannya peminjaman komputer riba lah. Komputer riba kita yang sedia ada ni pun tinggal beberapa belas unit saja. Itu pun nasib-nasib lah kalau dapat yang okey lah. Sebab tu bila ada orang nak pinjam komputer, nak pinjam laptop, kita akan tanya dulu untuk program apa. Bersesuaian lah dengan program tu. Kalau tak perlukan sound, kita boleh lah bagi komputer, bagi laptop yang tak perlu, yang dia punya audio tu problem. So dia just papa je kan. So macam itulah, komputer-komputer tu boleh lagi hidup, cuma dia tak fully operate lah. Ada yang suara audio dia problem, ada yang port BGA dia problem. So macam itulah, kita akan tanya dulu user nak guna untuk program apa. Kita guna pakai je lah apa yang ada, okay. Jadi kalau barang-barang yang dipinjam ni, gunalah sebaik-baiknya dan pulanglah seawal-awal yang mungkin. Jangan pinjam dan lewat pulang, okay? Sebab memang selalu digunakan, selalu dipinjam peralatan ICT ni. Untuk bantuan teknikal pula, contohnya mungkin nak buat streaming, perlukan bantuan teknikal, boleh juga maklumkan kepada kami, boleh buat permohonan. Nanti saya tunjukkan macam mana kita nak buat permohonan-permohonan lah. Okay, bantuan teknikal mungkin dari segi program, perlukan staff ICT bantu dari segi kawalan komputer, untuk streaming, untuk createkan link dan sebagainya lah. Okay, dan kita juga ada projek digital yang ini adalah merupakan RSP, Rector Special Project di bawah digital, di mana seperti yang sedia maklum macam hari ini, ini adalah salah satu inisiatif lah di bawah projek digital, Johor Digital. Okay, kita membuat latihan ICT lah kepada warga. Okay. Seterusnya slide saya yang seterusnya ni adalah poin-poin yang saya pick up yang biasanya ditanya ataupun menjadi isu jugalah. So untuk yang pertama ni adalah berkenaan dengan garis panduan rangkaian. Ini terbaru. Tuan-puan boleh rujuk pada Pekeliling Naib Chancellor bilangan 4 tahun 2025. Garis panduan penggunaan rangkaian UiTM. Bagi rangkaian macam yang saya cakap di awal presentation tadi, rangkaian ni berkaitan dengan internet lah. Okay. Dan juga perkakasan yang kita gunakan dalam kita punya rangkaian. Okay, saya pick up few points yang utama yang perlu diketahui oleh semua warga. Untuk perkara 2.11 dalam kurungan 1, hanya staf dan pelajar yang dibenarkan untuk mengakses ke rangkaian UiTM. Kat sini jelaslah kan, kalau bukan
staff ataupun pelajar UiTM tak bolehlah kita nak bagi akses kepada kita punya network. Bukan ICT ni kedekut, tapi memang dia adalah garis panduan yang telah dinyatakan. Okey, kalau kata benda tu program, mungkin ada program usaha sama ke kerjasama ke orang lain datang, kena maklumkan awal lah, mungkin boleh emailkan kepada kami keperluan untuk program itu, peserta-pesertanya mengakses wifi. Itu mengikut keperluan. Okey, kebenarannya mengikut keperluan. Tapi yang utama hanya staff dan juga pelajar UiTM yang boleh gunakan rangkaian UiTM. Perkara 2.12-3, memberi kemudahan rangkaian untuk digunakan oleh orang lain walaupun kepada pelajar atau staf UiTM tanpa dapat kelulusan. Ni tak boleh tau. Kena dapat kelulusan lah macam saya cakap tadi. Contoh kita ada intern dekat kita punya department, dia student UiTM kampus lain. Still kena ada kebenaran lah untuk menggunakan kita punya rangkaian. Kemudian perkara 2.12-4, mengubah atau mengalih kedudukan peralatan rangkaian yang telah dipasang tanpa kebenaran. Mungkin dia terlebih bijak, terlebih rajin, dia pandai-pandai, dia nak alih access point, nak alih kita punya switches kat tempat lain. Tak boleh. Tak boleh suka-suka nak ubah-ubah. Sama juga dengan komputer sewaan, tak boleh suka-suka nak ubah. Semua tu kena dimaklumkan sebab kita ada pergerakan perlu direkodkan, kena ada kebenaran daripada pihak ICT supaya kita senang nak manage. Kita tahulah kalau berlaku apa-apa insiden, senang untuk kami membuat laporan dan juga memberikan bantuan. Seterusnya perkara 2.13-3, pengurusan ICT berhak memutuskan penyambungan rangkaian yang dipasang tanpa kebenaran. Ini contohnya dia rasa macam dia nak bawa 2-3 perkakasan dia, komputer dia nak pakai network UiTM kan. So dia bawa satu router. Router tu dia cocok dengan kita punya UiTM punya network. Tak boleh. Nanti kalau kita dapat, kita akan block lah. Kita boleh cabut. Saya tahu ada juga yang buat, tapi setakat ni kita cuma bagi peringatan sajalah, belum ada tindakan drastik lagi yang kita buat. Kalau modem tak ada masalah, modem yang cocok ke laptop masing-masing tu tak ada masalah, tapi ini yang bawa router sendiri ke switch sendiri cocok kepada kita punya port network. Itu tak boleh, tidak dibenarkan. Perkakasan asing, perkakasan yang bukan UiTM punya tak boleh cocok kat dalam kita punya sistem rangkaian. Seterusnya perkara 2.13 untuk bilangan 4, pengurusan ICT berhak menutup port yang menjejaskan keselamatan rangkaian. Macam inilah berkaitan dengan yang atas ni juga. So kalau kita detect dia pasang peralatan ataupun kita detect dia browsing website-website yang kita tahu membawa menjejaskan keselamatan yang boleh buat berlakunya insiden, kita akan block dia punya port network tu. So harap rakan-rakan semua ambil maklum, boleh bagi tahu kawan-kawan yang lain, janganlah buat benda-benda yang tak sepatutnya. Okay? Sebab kalau kita dah mengganggu sistem rangkaian ni, dia bukan kita je yang susah, dia mengganggu semua orang. Semua orang pun akan terganggu juga, tak boleh nak akses, boleh kena virus dan sebagainya. Seterusnya, yang ini adalah selalu juga diajukan tentang pembangunan sistem. So kita ada garis panduan juga untuk membangunkan sistem yang sekarang ni bila kita nak bangunkan sistem, kita mesti melalui jawatankuasa ni. Okey, kena emailkan kepada JKSAU ni dulu. Kita adalah dokumen-dokumen yang perlu disediakan dan email kepada jawatankuasa ini untuk semakan pihak mereka. Boleh atau tidak diteruskan pembangunan sistem. Memang agak renyah tapi lebih baik buat ikut saja garis panduan ni. Sebab apa? Kita naklah kita dah buang masa kan, kita dah spend time develop sistem, hujung-hujung bila jawatankuasa ni tahu, kita tak boleh nak publish, tak boleh nak teruskan sistem yang kita dah bangunkan tu. So rugilah. Lebih baik kita maklumkan dulu, kita mohon dulu di JKSAU.
Sebab apa? Jawatankuasa ini ditubuhkan sebab terlalu banyak sangat lambakan sistem yang dibangunkan dan akhirnya menjadi gajah putih lah. Bila disemak-semak, terperap lama dekat server, memenuhkan storage server, tapi hujung-hujung tak dipakai pun. So kita tak nak berlaku macam tu lah, kita rugi resource. Okay, so perlu emailkan kepada jawatankuasa ini untuk pembangunan sistem. Dan sebelum membangunkan sistem, tuan-puan boleh juga semak senarai sistem di laman web ni lah. Okay, laman web ni masuk, nanti kita boleh login guna email UiTM. So ada beratus-ratus senarai sistem yang disenaraikan dalam ni, boleh semak. Mungkin sistem tu yang tuan-puan nak bangunkan tu dah ada dah. Bila dah ada tu boleh rujuk kembali kepada siapa pemunyi sistem dan mungkin boleh bekerjasama dengan pemunyi sistem yang sedia ada lah untuk kembangkan lagi idea ataupun modul-modul sistem yang tuan-puan nak bangunkan. So boleh rujuk dua perkara ni. Okey, kena mohon dikisau jawatankuasa dan juga perlu semaklah senarai sistem. Untuk lebih details, kalau tak faham ke apa ke, boleh rujuk dengan Puan Nurul Azida untuk kampus Pasti Gudang. Di Serambat mungkin boleh rujuk dengan Puan Mimi ataupun Cik Buhari lah berkenaan dengan pembangunan sistem. Okey, mungkin nak KIK kan, nak buat sistem lah apalah, itu perlu melalui je kisau. Okey.